Selamat petang. Saya Dr. Zahra daripada Klinik Ainisha. Hari ni kita nak discuss cerita tentang OCP lah, Oral Contraceptive Pills. Okay, so Oral Contraceptive Pills ni ialah pil perancang lah yang kita boleh supply kepada wanita-wanita di luar sana yang plan untuk merancang dan nakkan penjarakan untuk usia kehamilan mereka kan. Jadi pil perancang ni apakah kelebihan dan any side effects ke apa semua kita akan bincangkan lah sekejap lagi. Okay, ramai juga wanita yang ada keliru ataupun para suami yang keliru kan, sama ada pil perancang ni kalau ambil dia akan menyebabkan kemandulan ke kan, ataupun dia akan forever dia tak boleh pregnant ke, sukar nak hamil selepas tu ke. Jadi pil perancang ni dia ialah pil hormon di mana dia bantu untuk menjarakkan kehamilan tersebut lah. Okay. Dia ada dua jenis iaitu sama ada combined oral contraceptive pills ataupun progestin only pills lah. So kalau pil hormon yang ada gabungan, so dia selalunya adalah sama ada bekalan pil tu antara 21 hari ke 28 hari, ataupun kalau yang jenis 21 hari je dia perlu ambil pil tu secara berterusan tanpa rehat. Tetapi yang jenis yang 28 hari tu, so wanita tu boleh ambil pil hormon dan pil placebo tu untuk tempoh 28 hari. Okay. So dia akan mengandungi estrogen dan also progestin. Yang jenis ni biasanya kita gunakan ialah contoh seperti Yasmin, Nursilon, Marvelon, Yasmin and Yas, dan also Clara. Okay. So untuk progestin only pill, dia sebenarnya tak ada waktu rehat lah, dia total 28 hari. Okay, so dia mengandungi progestin sahaja, contohnya macam levonorgestrel, norepinephrine, noriday kan, yang tu ialah contoh-contoh progestin only pill lah. Okay. So bagaimana sebenarnya pil ni dia berfungsi dengan mencegah kehamilan dengan cara menghalang ovulasi, memekatkan mucus di kawasan cervix supaya sperma tu sukar untuk masuk, dan also dia menipiskan lapisan dinding rahim supaya sukar untuk implantasi tu daripada berlaku lah. Saya ulang semula. So pil perancang ni dia akan halang ovulasi, so telur tu kita tak badan tu tak lepaskan, dan memekatkan mucus di kawasan cervix supaya sperma tu sukar untuk masuk, dan dia akan menipiskan lapisan dinding dalam rahim supaya sukar untuk implantasi itu berlaku lah. So keberkesanannya adalah sekitar 99% juga jika diambil dengan baik lah, ikut aturan. Dalam penggunaan harian biasa, keberkesanannya adalah sekitar 93%, sebab kadang-kadang ada orang yang ambil pil perancang ni tapi dia terlupa kan, terlupa nak makan waktu yang sama. So sebenarnya kalau makan pil perancang kehamilan ni dia kena ambil ikut waktu yang sama lah setiap masa. Nanti saya akan terangkan lah kalau terlupa ambil pil macam mana nak buat, okay? Apa yang perlu dilakukan. So sebenarnya pil perancang kehamilan ni selain daripada untuk merancang kehamilan, dia boleh juga membantu untuk mengurangkan senggugut, dia buatkan haid tu lebih teratur, dia boleh mengurangkan haid yang berlebihan, dan juga dia boleh kawal jerawat untuk setengah orang. Kalau perasan ada setengah doktor akan bagi pil perancang untuk kawal kontrol acne. Okay? Dia boleh juga untuk kurangkan risiko kanser ovary dan juga kanser endometrium untuk rahim jika kita gunakan untuk jangka masa yang panjang. Jadi untuk pil perancang kehamilan, siapa yang lebih sesuai untuk ambil pil perancang? So pil perancang ni kita boleh berikan pada wanita yang nakkan
masa. Macam dia tak ada, macam kalau IUCD kan kita pasangkan untuk 3 ke 5 tahun, and implant pun kita pasang untuk 3 tahun ataupun 5 tahun kan. Jadi kalau orang tu dia rasa mungkin dia tak nak contraception yang static waktu yang sama, so dia boleh ambil pil perancang ni lah, sebab bila dia rasa dia nak pregnant tu, so dia boleh stopkan anytime. Okay. Atau untuk golongan yang belum bersedia untuk pregnant, dia dah kahwin tapi dia tak nak pregnant dekat sangat, so dia boleh ambil pil perancang lah untuk merancang kehamilan. Tetapi untuk pil perancang kehamilan ni ada golongan yang tak sesuai juga untuk ambil. Okay. So golongan yang tak sesuai untuk ambil ni ialah orang yang berumur 35 tahun ke atas dan orang yang merokok kan, occasional smoker. So mereka ni tak sesuai untuk ambil pil perancang ni sebab dia boleh meningkatkan risiko pembekuan darah. Okay. Dia boleh tingkatkan risiko untuk blood clots, stroke, juga serangan jantung lah untuk jika digunakan. Maksudnya ambil pil perancang dengan keadaan dia merokok, so golongan ni dia senang untuk kena serangan jantung, stroke dengan tersumbatnya salur darah. Atau orang yang pernah ada sejarah DVT, deep vein thrombosis ataupun pulmonary emboli pun tak sesuai untuk ambil pil perancang. Tak boleh untuk orang yang ada sejarah pembekuan darah beku, tak boleh. Ataupun setengah orang yang ada migraine yang teruk, so dia tak sesuai juga untuk ambil pil perancang ni. Setengah orang yang ambil pil perancang dia akan rasa sakit kepala sikit. Jadi kalau dia migraine, dia ambil pil perancang mungkin akan lagi terukkan migraine lah. Atau orang itu dia ada masalah hati yang serius ataupun ada kanser payudara ataupun ada sejarah family history of breast cancer. Kalau selain daripada golongan ni, so dia boleh je nak ambil pil perancang tersebut. Dan yang bila jumpa dengan doktor, doktor akan nasihatkan lah pil perancang apa yang sesuai. Atau perancang keluarga ni dia luas kan, dia ada banyak method. So kalau tak sesuai dengan pil perancang, mungkin doktor boleh offer method yang lain lah. Jadi setengah orang yang ambil pil perancang ni, so kesan sampingan dia mungkin beberapa bulan dia ambil tu kan rasa macam loya ataupun sakit kepala sikit. Setengah orang tu ada macam pendarahan sikit lah, macam selain daripada menses dia tu, tiba-tiba dia ada macam spotting. Itu memang kesan sampingan yang boleh berlaku lah kalau dia on pil perancang. Okay. Melainkan dia ada tanda-tanda seperti sakit dada, susah untuk bernafas kan, bengkak ataupun sakit pada sebelah kaki, ataupun sakit kepala yang sangat teruk secara tiba-tiba, ataupun gangguan penglihatan. Itu ialah tanda-tanda yang serius. Itu kita tak nak side effect macam tu. Kalau jadi macam tu, kena cepat ke doktor lah. Saya nak ingatkan untuk golongan yang ambil pil perancang tapi dia terlupa, dia boleh ambil terus pil tu, dan dia perlu ambil pil seterusnya pada waktu lain lah. Maksudnya kebarangkalian dia perlu ambil pil tu 2 biji lah pada hari yang sama. Tapi dia tak perlukan protection, macam tak perlu pakai kondom ke apa, sebab dia masih protected sebab dia baru beli 1 pil kan. Tapi kalau dia terlupa ambil pil tu 2 ataupun lebih, so sebenarnya dia kena ambil pil tu, sebaik saja dia ingat dia terus ambil lah pil tu. Tapi dia boleh teruskan bagi pil yang lain tu seperti biasa. Tapi dia perlu ada protection, dia perlu pakai suami perlu pakai kondom lah selama seminggu untuk cover daripada terpregnant. Okay. So misal kata dia terlupa pada minggu pertama dan ada hubungan suami isteri kan, tanpa perlindungan dalam 5 hari sebelumnya, so dia perlu dapatkan nasihat doktor. So mungkin doktor perlu bagikan emergency contraception. Untuk orang yang tertinggal pil, miss pil pada minggu ketiga, maksudnya dia dah makan pil ni, tapi pada minggu ketiga tu, hari ke-15 ke-21 tu dia terlupa nak makan. So kalau yang macam tu, dia boleh terus je skip dia punya yang pill free break tu dan teruskan pada pil palm. Ada beberapa andaian lah yang tidak tepat, mengatakan yang kalau ambil pil perancang ni dia tak boleh pregnant kan. So memang dia tak dia bantu untuk tak pregnant, tapi untuk selagi mana tempoh keberkesanan ubat tu ada lah. Dia bukanlah forever, lama-lamanya dia tak boleh pregnant. Okay? Lepas dia stop daripada ambil pil ni, dia boleh pregnant semula lah. Ada juga yang ingatkan macam kalau makan pil ni dan dah ambil lama dan dia perlu rehat
beberapa bulan. Kalau dia plan untuk tak pregnant, so dia sebenarnya perlu teruskan ubat pil perancang ni. Melainkan dia plan untuk pregnant lah. Sebab kalau dia tak pakai perancang and dia tak ada protection, suami tak pakai kondom ke apa, so dia memang boleh terpregnant juga. Okay? So masa dia tak makan pil tu lah, ataupun dia tertinggal makan pil ke apa ke, masa tu lah dia memang boleh baby tu over dengan sperm tu boleh bersenyawakan dan boleh pregnant lah. Melainkan dia tak ada side effect yang saya katakan tadi, macam kaki dia start sakit ke, ada sakit yang sangat-sangat kan, ataupun migraine teruk. Sebenarnya dia boleh je makan pil perancang tu, teruskan je. Ada juga yang beranggapan kalau makan pil ni, pil perancang ni dia boleh menyebabkan semua wanita tu jadi kegemukan, naik berat badan kan. Tapi tak semestinya lah, dia bergantung pada orang juga. Semua orang makan pil ni elok je, tak naik berat pun, dia selesa je. Okay, so sebenarnya pil perancang ni dia adalah kod 1 maksudnya pil perancangan keluarga yang efektif lah. So pil perancang ni sebenarnya kaedah kontraseptif yang selamat dan berkesan kalau kita gunakan dengan cara yang betul lah. Bila yang kita perlu start makan pil ni, so biasanya hari pertama head dah boleh start makan pil perancang ni untuk perlindungan yang lebih efektif lah. Bolehkah kita ambil pil perancang masa menyusu? Sebenarnya untuk ibu yang menyusu kan, katalah dia dah menyusu lebih kurang 6 bulan, 7 bulan kan, and then sebab kalau soalnya ada satu isu juga, so kalau dia menyusu sampai dia ingat dia mungkin tak pregnant lah, tapi sebenarnya itu efektif untuk 6 bulan, 7 bulan pertama sahaja. Okay? Selanjutnya memang ibu tu kena pakai pil perancang ataupun pakai kaedah contraception yang lain lah. Sebab progestin je yang kita boleh ambil, je boleh ambil untuk ibu yang menyusu. Sebab kalau ambil yang lain, dia akan turunkan penghasilan susu ibu tu lah, susu dia akan kurang dan tak sesuai lah untuk ibu yang menyusu. Tapi ada tak pil ni melindungi daripada sexually transmitted disease? So kalau kita makan pil, of course dia tak protected lah untuk daripada penyakit kelamin kan. So dia still perlu pakai, suami perlu pakai kondom lah untuk elakkan daripada penyakit kelamin tersebut. Okay? So wife tu bolehlah teruskan makan pil, tak ada masalah. So betul ke kena stopkan makan pil ni selepas beberapa tahun? Sebenarnya tak semestinya lah, dia bergantung kepada justifikasi doktor dengan side effects. So sebenarnya pil perancang ni bukanlah tak boleh ambil, dia sebenarnya bagus untuk golongan-golongan tertentu, untuk individu tertentu dia sesuai, tak ada masalah pun. Ada yang tanya perlu ke pemeriksaan sebelum menggunakan pil? Ya, sebenarnya kalau nak startkan pil perancang ni, better jumpa dengan doktor kan. Memang punya ada jual dekat farmasi, tapi farmasi jual saja. Segala bentuk konsultasi ataupun pemeriksaan lanjut, nak cek tekanan darah ke tak, atau sejarah-sejarah kesihatan lain, memang doktor nak kena consult dulu, nak tanya kamu sesuai ke tak untuk ambil pil perancang ni. Kalau doktor dah nasihatkan boleh ambil, dan kamu bolehlah untuk bulanan tu, kalau tak sempat jumpa doktor, kamu boleh pergi beli dekat farmasi je. Tapi sebelumnya doktor nak pantau juga, at least 6 bulan sekali ke, setahun sekali ke, tengok ada tak side effect yang kita risaukan kan, macam migraine ke, ataupun DVT, ataupun dia kena check juga breast dia kan, make sure tak ada lump ke. Sebab semua orang yang ada breast cancer dia tak sesuai dengan pil perancang. Boleh ambil ubat, boleh beli dekat farmasi, tapi kena ada saranan daripada doktor lah, dan ada follow up juga. Kalau boleh kita nak elakkan lah kehamilan yang terlalu dekat sangat, macam kurang 12 tahun dah pregnant semula kan. Ibu tu dia kena dapatkan balik dia punya sel darah merah dia. Kalau dia dah habis bersalin, tak sempat nak dapat balik sel darah merah tu, dia dah pregnant, dah risau boleh
menghalang kan ovulasi. Dan dia akan pekatkan mucus dekat cervix tu. And also dia akan nipiskan dinding rahim tu. So kalau dah habis efek hormon tu kat dalam badan, so automatically dia akan regain lah dia punya kesuburan. Assalamualaikum.